Amerika nak kan dalam perang ni Iran yang meminta perjanjian damai. Iran yang mengaku kalah. Tapi kelihatannya Iran kelihatan dia tahu apa yang mereka lakukan. Dalam permainan perang ni Iran faham apa yang mereka lakukan. Iaitu memanjangkan perang ni bagi membolehkan kredit Amerika meningkat dan akhirnya kesan jangka panjang ketika perang ni berhenti nanti Iran nak kena pulihkan negara dia. Amerika terpaksa menanggung bil perang yang sangat tinggi. Yang saya jelaskan, apabila kos perang ni menjadi panjang dan kemudian potensi Iran untuk bertahan dalam perang ni dan tak akan mengaku kalah dalam perang ni mempunyai ketahanan kerana strategi Iran adalah perang ini kelihatan di atas gerak fizikal, mereka mengalami kemusnahan yang sangat besar setiap kali pengeboman. Tapi mereka mengalami benda yang paling untung adalah setiap kali mereka umpan drone mereka dan kemudian dimusnahkan dengan menggunakan peluru berpandu berteknologi tinggi daripada Israel dan Amerika Syarikat, berarti ini menambah bil perang kepada Amerika dan Iran. Kepada Amerika dan Israel dan Iran akan melihat sejauh mana kedua-dua negara ini boleh bertahan. Menjadikan Iran mau bermain dalam perang ni pada tempoh yang panjang kerana alang-alang. Berarti Iran ni dah anggap tanah dia terbakar, maka dia nak orang lain juga hangus. Ataupun tanah dia hangus, paling tidak musuh dia terbakar.